Stop jual fungsi-fungsi tapi jual pengalaman pada customer. Bayangkan, ramai orang menjual features. Feature saya ada 10, saya ada 10 kebaikan, 15 kebaikan, tak. Bila awak compare produk awak dengan feature 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, awak penat tau. Penat bergaduh dekat features. Features ni macam fungsi. Apa lagi kelebihan produk tuannya? Apa lagi manfaat? Apa fungsi features. Oh, saya ni dia include ni. Apa yang included? Kenapa bila saya tengok package ni macam tak banyak benda pun? Itu fungsi. So, bila awak ada 10 fungsi sekalipun, features, awak versus dengan kompetitor awak yang mungkin kompetitor awak lagi banyak. Kompetitor awak ni ada sampai tantang 21 features. Awak kalah. That's why brand yang power, dia tahu jangan menang pada features tapi menang pada experience. Experience ni adalah pengalaman. Pengalaman ni guys tidak dapat dibeli. Contohnya pengalaman customer relationship, customer support. Macam mana awak layan customer bila awak call customer? Assalamualaikum puan. Yo, terima kasih puan. Puan, produk ni insya-Allah boleh bantu anak puan. Lain. Bila company sebelah menjual features, oh kita ada 20 features puan. Sombong, poyo sikit ke, macam keras sikit. Tapi awak tahu, puan, kalau compare dengan orang lain, kami sebenarnya tak banyak fungsi macam company-company lain. Tapi kami kenapa proven? Sebab sekian. Kami akan bantu puan untuk pastikan anak puan ni tak pening. Sebab dekat sini puan, cikgu kita one on one. Jual experience. Nanti puan tak payah nak pick up. Nak pick up pun kami akan hantar sampai depan pintu sekolah. Sebab itulah beza dengan sekolah lain. Kami memang pastikan layanan kat anak puan ni layanan VIP. Contohnya. So, bila awak fokus pada experience, awak listkan pula experience. Sebab experience ni adalah intangible. Manakala features ni kebiasaannya adalah tangible. Apa maksud tangible dan intangible? Tangible maksudnya boleh dipegang, boleh dirasa, boleh ditengok. Dia macam benda yang jelas dan nyata. Tapi intangible adalah benda yang tak nyata. Dia macam, oh baiklah dia ni. Baik boleh dipegang? Tak boleh dipegang. Oh, friendly lah dia orang. Friendly bukannya tangible features. Dia adalah intangible experience. Benda yang kita dia macam terapung-rapung. Dia macam benda yang macam perasaan, experience. Experience ni tak boleh digambarkan. Sedangkan dua-dua ni brand, benda yang sama. Brand mahal. Tapi brand sebelah kiri ni mahal dia bersebab. Rupanya mahal dia dengan experience yang terbaik. Sebab tu, kalau awak jual features, kita akan kalah. Jangan jual fungsi, tapi fokus kepada pengalaman. Bila awak fokus pada pengalaman, awak akan jadi iPhone. iPhone berbeza dengan Android. Android fokus pada features. Nak ada 21, 31, 100 jenis features. Tapi bila awak fokus kepada experience, awak akan jadi iPhone. Orang kata, oh iPhone power, iPhone ni. Betul. Tapi ada satu lagi benda yang orang tak perasan adalah iPhone menjual pengalaman memiliki satu produk yang diorang bangga. Satu produk yang dalam App Store tu tak banyak sangat benda, tapi tak ada kena hack, secure dan sebagainya. Walaupun Android cuba fight dengan segala mak nenek features dia campur, tapi pengguna iPhone still suka dengan iPhone. Sebab pengalaman dia, ekosistem produk. iPhone connect dengan MacBook, connect dengan tablet. Experience memiliki iPhone ni lain guys. Sebab tu, jangan jual fungsi, tapi kita kena start jual pengalaman. Jumpa dalam video seterusnya. Zaz.